Kementerian Pertahanan akan membuka semula tender terbuka bagi perolehan helikopter utiliti tempur secara sewaan untuk Tentera Darat Malaysia. Langkah ini diumumkan oleh Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohammad Khalid Nordin sebagai usaha memperkukuh keupayaan udara pasukan darat negara. Tender baharu ini melibatkan kontrak sewaan selama 5 tahun, walaupun sebelum ini MINDEF telah membatalkan kontrak Black Hawk bernilai RM187.5 juta. Prasarana hang-up baharu di Pangkalan Udara Kuantan sudah pun disiapkan, menandakan kesungguhan kerajaan dalam projek ini. Apa yang menarik perhatian adalah tender terbaharu itu juga secara khusus menyebut kategori helikopter utiliti tempur atau Combat Utility Helicopter (CUH). Pada November 2024, kerajaan menandatangani kontrak pajakan 15 tahun bernilai RM16.5 bilion dengan Westa Aviation untuk 28 helikopter AW149. Namun, Tentera Darat Malaysia tidak termasuk dalam penerima aset tersebut. Dengan tender baharu ini, pencarian helikopter utiliti tempur untuk Tentera Darat Malaysia kini kembali diteruskan.